3 SUV yang kau pakai confirm jadi auto macho. Yang ini harga dia murah, bulanan dia rendah. Yang paling penting maintenance tak terlampau tinggi. Okay, so jom saya survey dengan anda. Okay, first Mitsubishi ASX. Yang ini engine 2.0 two wheel punya. Confirm kalau korang pakai smart. Sebab apa? Dia punya design memang nampak sporty. Lepas tu dia tahan lasak pakai engine Myvac. Kalau korang gaji 1,800 dah boleh dah pakai kereta ni. Sebab bulanan dia tak tinggi, dalam 600 lebih sahaja. Boleh buat kosong deposit. Yang kedua, Honda HR-V 1.8 2015 yang ni. Yang ni kalau korang pakai pun nampak smart. Sebab apa? Design Honda kan dah pasti memang paling cun punya. Selalunya lambang-lambang H ni lelaki suka pakai. Sebab apa? Dia dapat tarik pick-up cewek-cewek. Mantap guys. Untuk Honda ni harga dia akan tinggi sikit kalau nak buat loan lah. Kalau nak beli cash dah murah dah. Dalam 40 lebih sikit kau boleh dapat on the road. Okay, yang ini siapa nak buat full loan bulanan 7,800 tak lari. Tapi yang mana nak beli secara tunai dalam 42,000 43,000 boleh dapat cash. Yang ketiga, yang ini buat yang perempuan-perempuan. Dia pakai SUV mini yang kecil. Yang ini pun nampak comel, nampak macho juga. Okay, yang ini siapa nak buat full loan bulanan 600 lebih je. That's why saya cakap dia tak terlampau mahal. Spare part pun senang dapat. Full service record dengan Pro 2 Service Center juga. Kalau gaji dalam 1,800 kau dah boleh dapat dah buat full loan kereta ni zero deposit. Okay, yang ini dalam semua macam kereta baru. So kalau kau pakai tak payah fikir panjang, confirm macam beli kereta baru je kau rasa. So kalau kau nak mencari kereta terpakai SUV yang cantik-cantik, boleh direct contact dengan saya. InsyaAllah saya bagi jaminan sehingga 3 tahun. Kereta tip-top, dijamin bebas daripada major accident, bebas daripada banjir. So kalau kau nak datang, nak tengok-tengok kereta, call dengan saya, wasabi dengan saya, pergi dekat profile. Okay, so Assalamualaikum guys.